Hari ini suami mengajak kami makan lunch bersama family dia di Semenyih. Sampailah kami ke Selai Farm. Ini menarik, ikan bakar sambal. Di antara banyak-banyak ikan kami pilih ikan duyung bakar. Yang datang ke sini, pastikan kena order daging sarai masak lemak. Ini wajib, memang hot seller. Jangan lupa donor dak salai dan siput ceduk masak lemak. Yummy. Ada bermacam-macam lauk di sini. Bukan saja rambang mata, mata saya rabun terus. Tengok, stesen ulam pun macam pasar sayur. Tengok dia punya ikan asam pedas, belum makan pun dah tahu sedap kan? Betul. Mara ke depan, kiri, kanan, kiri. Sampai pun anggota makanan kami. Full lah mak. Banyaknya lauk. Rasanya kami 6 orang mampu habiskan tak? Suhaimi kalau nampak udang galak mesti laju punya. Dia kata very fresh and very juicy. Alamak, sedap ke ni? Daging salainya memang cukup padu rasa smoke. Masak lemak memang ada kick dan boleh tahan pedas juga. Overall bagi kami, apa yang kami makan semuanya sedap dan kena tekak. Harga pula bagi kami berpatutan. Kena pada kualiti makanan.